Besar sikit kak ni. Besar sikit. Sikit lah. Oh, betul juga lah mata akak. Betul lah, ni lagi ngam lah. Betul, ni ngam. Lah. Untung akak jalan-jalan Untung baru masukkan. Betul. Mata akak lagi tajam daripada tim saya. Okey. Sol! 43,000 sol! Alhamdulillah. Full set. Oi, mejanya. Oi, ringan. Sol. Okey. Tapi ambil gambar kenangan boleh kan? Alamak. Boleh. Hup. Oh, nantilah. Ada orang. Wah, Sol gang. This is gudang Bos Ijan. Alhamdulillah, rezeki Allah. Tak tahu. Tak tanya tadi. Sol, yang ini pun. JB. Tu 8 kerusi ada? 8 kerusi. Ada. Boleh try dulu. Big Boss cuba try. Okey tak ngam. Ada 8. Ada stok 8. Tapi ini 8 ini 6. Yang 8 dia panjang sikit lah. Yang macam depan tu. 8. Jadi kalau yang rare, yang saya ada, yang macam tadi, yang besar tu, itu value dia tinggi. Kalau buat dalam setahun 1-2 je boleh dibuat. Sebab bila plain dan tebal, kayu tebal, pengeringan dia tak sama dengan yang tipis macam ni. Waktu dan orang yang buat tu bukan sembarangan. Sebab tu dia ada satu aja. Ada 10, 8 kan? Tu aja. 10 dengan 12 dia. So tahun depan tak ada nampak set tu. Maksudnya tak ada masuk lagi. Dia tahun depannya ada. Buatnya susah. Itu okey. Prosesnya pun sangat lama. Tu lama. Time dia dah jadi perabot, dia kena letak dan keringkan tu 6 bulan sekurang-kurangnya. Dia makan masa sikit. Sebab tu kalau ambil yang pattern tadi tu, nak jumpa orang pakai sama tu susah. Confirm. Dia confirm. Wah. Ambil gambar lah. Aku pun nak ambil gambar. Sol 43,000. 43, 45. Tukar meja. Add on sikit. Dalam 45. Sebab add on meja. So 45. Tapi set tu harga 43. Alamak. Tak sebut pula. 43K. Kita kalau rezeki maghrib lepas solat Sol. Lepas solat Sol.